di Gaza dalam fasa hanya menjengah 730 hari, letupan dan juga ledakan yang dikira sejak daripada awal Tufan Al-Aqsa sampailah ke minggu lepas adalah sejumlah 200,000 tan letupan, yang mana dia berkali ganda begitu jauh daripada ledakan bom atom di Hiroshima dan juga Nagasaki. Dan sebab itu bila sebutkan tentang senjata-senjata pemusnah ni, memang akan ada blok negara-negara tertentu yang sudah pun berhabis modal mengeluarkan segala kemampuan mereka untuk mencipta senjata-senjata baru, dan mereka sanggup untuk hantar ke negara laknat itu untuk digunakan. Begitu juga di Ukraine dan juga Rusia. Cumanya bila berlaku saja perkara ni, dia memberi keuntungan pada pihak yang ketiga. Sebagai contoh, antara syarikat yang nak supaya perang ini tidak henti, saya sebut sebagai antara syarikat yang tidak mahu perang ini berhenti, adalah syarikat-syarikat yang berkaitan dengan pharmaceutical, berkaitan dengan barangan perubatan, berkaitan dengan barangan untuk perkara kecederaan dan sebagainya. Sebab kalau tak berlaku perang, maka dia punya output agak lengang.